Review sikit seat pillion, okey tak jalan jauh, kena ada box baru selesa, boleh tidur ke? Jawapan dia seat pillion tu tak selesa. Jadi kalau kau punya couple, kau punya wife, punya isteri sanggup nak menerima kesakitan lutut tu, boleh je ikut. Tapi kau kena bawa copet lah, supaya masa kau tu time range kau tu atas motor tu tak adalah lama. Sebab apa? Lutut sakit. Orang perempuan di belakang lutut sakit. Kita ni bukan makin lama makin muda, kita ni makin lama makin tua kan. Macam dia bini dia makin lama makin tua kan, itu dipanggil bini tua kan. Jadi Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan video Apik Pemalu. Kali ni kita nak try mikrofon baru. Mikrofon ni dia sebenar dan boli tadi ada ompek mikrofon. Nampak dia ada 1 2 3 ompek. Akan tetapi dia punya bokeh charging dia ada 2 yang boleh charge. Mana 1 2, mana kena charge tu 2 saja setiap sekali masa tu 2 saja kita boleh charge mikrofon ni. Selama ni dan boli yang ada 2 yo mic kan untuk 2 orang, tapi baru sampai tadi Ana Pemalu unboxing dia ada ompek, tapi untuk charge je boleh charge 2. Yang 2 lagi tu dia simpan kat sebelah ni. Dia nak test mikrofon live ni, tapi dan dia dapat beberapa soalan. Bukan pasal kilis dah. Kita nak cerita pasal Kawasaki Ninja 650 sebab dia dapat soalan. Ada orang tanya ni mana dah orang tanya tu. Ni aku entah nak kena cari pula orang tanya tu. Ni mana jap. Dan cari dulu. Orang tu ada tanya, ni dia. Ikut. Bukan. Mana abang tanya tu lah. Dia ada tanya untuk pilihan Modern Ninja. Kebanyakan pengetahuan korang dan dia pakai satu Modern Ninja 650. Sebab apa nama Modern? Sebab dia pasang kat gurun. Dia tanya, ni siapa nanya Faris nama dia tanya, review sikit seat pillion, okey tak jalan jauh, kena ada box baru selesa, boleh tidur ke? Dia tanya untuk Modern Ninja ataupun Kawasaki Ninja 650 tu selesa tak untuk pillion. Jawapan Adam boleh Modern Ninja tu ataupun Kawasaki Ninja 650 tu untuk bawa pergi Kojo. Jadi dan memang tak terfikir pun nak bawa bini dan Jijah. Jadi selesa ke tak selesa? Jawapan apa yang dia dapat feedback respon daripada Jijah, jawapannya tak selesa. Dia punya lutut sakit ke bahaya kan Jijah kan, lutut sakit kan. Yang lepas tu yang buat dia selesa sebab dia boleh buat laju. Kawasaki Ninja tu boleh buat laju. Dan bagi nama Kawasaki Ninja dan ataupun Modern Ninja dan tu namanya Nojana. Dia nak try mikrofon baru ni. Dan boleh mikrofon baru, dia dapat ompek mic, 1 receiver type C. Jadi mikrofon ni dia punya kelemahan dan dapati dia ada 2 saja topek cas sekali masa. Satu untuk satu masa, 2 je untuk pecah. Jadi sepatutnya kau nompet. Kau jauh kau pit malam ni tak kau jauh kak. Siapa tanya ni? Kak Rosnawati. Dia nak bincangkan pasal apa Modern Ninja lah. Macam mana nak letak gambar? Kau jap dan letaklah gambar Modern Ninja mana. Modern Ninja tu untuk seat pillion dia bagus, dia enak ke selesa ke tak? Jawapannya tak selesa bang. Dan ni dah. Jawapan tajuk dia tak tukar. Seat kau tahu kan Modern Ninja ataupun Kawasaki Ninja 650 R. Dia Faris tu tanya selesa tak selesa? Jawapannya tak selesa. Jawapannya tak selesa lah. Tapi dia sebabkan Jijah nak ikut juga, dia kena akur lah, kena absorb lah ketidakselesaan itu. Seat pillion Nurjana. Nurjana. Kita ceritalah seat pillion Nurjana. Pillion ni pillion makna penunggang double L lah. Dan shortcut kan dia jadi sebab nak tajuk tu tak boleh tulis panjang-panjang. Dia jadi macam apa? Sara tu tak cukup. Inilah dia motor dia. Pemberat WSO. Ya betul. Kalau kita bawa Modern Ninja ni dan boleh 2797
2025 itu hari. Sekarang ni boleh bulan dolar 2025 mana bulan 7, 8, 9, 10, 11 dolar. Dah 5 bulan dia pakai lebih kurang dalam 8,000 lebih, 8,400 all. Dia tak tengok odometer sebab dia biasa dia akan display yang A nya point. Dia nak pergi mana dia akan reset A point. A point tu dia tengoklah berapa jauh dia bawa. Dah 8,000 lebih. Dan dia nak bawa lagi kojo sebenarnya. Ni lah dia Moderna Ninja. Kalau kau tengok belakang dia ni, nampak tak? Ni nampak? Ni lah dia Moderna Ninja 650 cc 650 top speed. Setakat yang dia bawa 202 lah. Dan bukan tak nak bawa laju, sebab dengan kapasiti engine ni dia rasa 18, 19 dah okey dah untuk kita bawa. Ataupun 15, 16 sedap. Itu hari dengan kamera dengan Kawasaki Z1000 dengan Emma Falani tu sedap 16 atau 7 sebab kita konvoi kan. Jadi sedap je tu masa layan kamera Highland itu hari pun dalam 70, 80, 90 sedap je punya respon. Sedap untuk Modernas ataupun Kawasaki yang model-model terkini ni dia ada KTRC ataupun Kawasaki Traction Control System. Dia akan kontrol, contohnya kita popah dia tak wheelie. Lepas tu dia selekoh dia akan kontrol dia punya putaran tayar belakang. Lagi satu bila ada tanah pasir ataupun ni pasir tergelecek bagi kan, dia akan kontrol lah. Siapa ada soalan boleh ajukan dekat ruang komen. Motor tak laju sampai dulu harus Nawati Nasir. Betul. Motor yang tak laju biasa sampai dulu. Yang motor dah laju ni dia payah nak kontrol. Dia kata lost control dan bahaya. Tapi sebabkan teknologi terbaru 2025 adanya KTRC, adanya ABS. Dulu dia pakai Kawasaki juga tahun 2003 boleh, tapi tak ada ABS, tak ada traction control. Jadi bila nak wheelie tu senang. Jadi bila selekoh kena bajet throttle kena training lah. Dan dulu pun pakai Kawasaki pun dia training jalan gadung nilai selama 6 bulan. 6 bulan pertama tu dan training dulu dah dan selekoh pun masa tu pun 60, 70 takut. Lama dah boleh dah 80, 110 sampailah dan dah boleh buat selekoh 50, 100 jalan gadung ke nilai. Dia kena praktis. Bawa motor Kawasaki lain cara bawa motor yang ada engine braking kuat ni lain cara dia. Macam itulah. Jadi soalan dari Faris tadi, dia tanya apa? Bawa review sikit seat pilihan okey tak jauh, kena ada bob baru selesa, boleh tidur ke? Untuk peraturan Moderna Ninja ataupun Kawasaki Ninja dan ni dia model 2025. Dia sama dengan 2024. Soalnya cerita version keempat daripada ER6 apa dia panggil engine versi apa semua. Untuk Ninja 650 ni, Kawasaki Ninja 650 ni dia sama model dengan engine itu sama dengan Versys 650, RS 650 Kawasaki 650 RS, lepas tu Vulcan S, lepas tu motor apa lagi, motor Z650. Tu sama tu engine tu. Ada satu lagi tu motor tu Ninja lah kan. Ninja 650 ada 5 buah model Kawasaki yang sama dia punya engine dia punya sama engine design lebih kurang, cuma chassis engine dan cover set semua lain lah, sebab design lain, engine sama. Jadi untuk model 2024-2025 Kawasaki ni dia bosarkan sikit dia punya cushion seat pilihan tu. Itu dia nampak beza lah. Dia bosarkan, jadi dia empuk sikit lah daripada model yang sebelum ni dia tak pasti. Tapi model 2003 boleh dulu Kawasaki Z250 ni dia punya seat pilihan tu dia korek. Lepas tu tak selesa lah. Lepas tu dia korek, dia kocik. Jadi buntut punya space tu tak makan lah space tu. Dah jadi sampai duduk tu kocik, buntut besar je, jadi macam tak selesa. Sekarang ni Kawasaki je bosarkan cushion dia, selesa lah sikit lah selesa. Tapi sebabkan punya position dia sport touring. Ninja 650 ni, Kawasaki Ninja 650 ni dia sport touring, jadi dia still menunduk lagi. Itulah sebab Kawasaki punya model Ninja ni dia sport touring ni sebenarnya kita nak macam dia lala sport bike sikit lah. Dia bukan sport bike, dia sport touring. Dia macam sport bike tapi bukan sport bike, dia pertengahan. Kalau sport bike dia agak tunduk, dia punya handling tapi seat sama, seat tonggek. Dia sport touring pun sama, cuma handling dia atas sikit daripada sport bike, tapi seat pilihan dia tetap condong kecondongan angle sama. Jadi still lagi tak selesa. Rumah dan kebal lutut sakit. Jadi sebabkan dia boleh bawa laju dan dia copet sampai, jadi time dia tu nak sakit lutut tu tak lama lah. Jadi bagi dan jawapan dia tak selesa.
ni kena ada box atau baru selesa ke boleh tidur? Jawapannya sama juga bang. Bila abang berbubuk pun dia punya kedudukan seat tu, dia condong dia tu, dia tak dapat nak menyandar ke box. Lepas tu tak dapat menyandar, je still juga kena berbongkok. Sebab apa? Sport touring ni ataupun superbike sebenarnya pilihan kono polok rider, dan kono ikut mana rider nak tunduk, mana nak kona, kono ikut. Tu sebenarnya sport touring dengan superbike punya pilihan punya kedudukan position ataupun angle tempat duduk tu. Itulah tujuan untuk balancing ataupun titik tengah macam mana dia punya keseimbangan tu masa cornering, masa selekoh tu sodap. Sebenarnya untuk pilihan tak berapa selesa jawapan lutut sakit. Macam tu lah dia punya conclusion. Review sikit seat pilihan, okey tak jalan jauh? Jawapannya tak okey. Kena ada box baru selesa boleh tidur ke? Faris tanya. Jawapannya tak juga. Ada box pun sama juga positionnya, tetap tak selesa, dan dia menyebabkan dia jadi copek sampai kesesaan tu, kata kesakitan lutut tu, dia copek lah, dia pendek lah, dia tak lama kan. Kalau contoh kalau kita bawa 110 nak pergi 300 km dia lama. Kalau kita bawa 19 pergi 300 km jadi copek. Bermakna kau punya tak selesa tu tak adalah lama bona kat atas motor tu. Macam tu jawapan Macam mana pergi Tori, pergi Tebeloh, kalau ikut GPS 10.5 sampai, tapi 9.55 dah sampai. Itu pun speed 18, 19 je jadi copek. Jadi korang tak adalah menghadap ketidakselesaan seat pilihan tu. Itulah jawapannya tak selesa. Pasang box pun tetap masih sama, tak boleh sandar juga pilihan dekat box belakang tu, sebab dia punya angle tu, dia punya seat belakang tu pilihan macam ni. Dia sebenarnya pilihan belakang tu dia kena polok rider tu supaya nak selekoh tu dia punya tetek tengah tu dia macam stabil. Kestabilan dia panggil lah, kestabilan nak cornering tu dia tak kacau lah. Dia macam punya macam honyut tu tak menghonyut. Macam tu lah lebih kurang. Tapi memang sedap dia dah corner apa semua highway, memang sedap. Dia dah bagi Fraser Hill dalam masa pack 5 bulan ni, dalam 8,000 lebih lagi. Fraser Hill dia pergi Temerloh, pergi Jandul Baik, pergi mana lagi yang tu pergi Kuala Pilah, dan training, siap berambat apa semua. Dia try lah keupayaan motor tu macam mana. Sebab dia gomah macam tu, kalau dia nak bersatu dia suka macam kita practical lah, practical supaya kita tahu kelemahan. Kita nak kena corner kita punya jentera kita, nak tahu dia punya kelemahan semua. Tapi daripada segi kelemahan dan dapati tak ada sangat. Daripada segi kesedapan sedap. Sebab apa? Kalau kita beli motor laju kita boleh bawa perlahan. Kalau kita beli motor perlahan kita tak boleh bawa laju. Tapi sebabkan desainnya sport touring, dia seakan-akan superbike sikit lah. Cuma membezakan dia punya handling tu, handle dia tinggi sikit daripada superbike. Dia tak adalah kita menongkok kan, dia nonggak sikit lah. Dia macam sport touring, menonggak, tapi dia motor sport. Dia boleh cornering sedap, dia punya absorber suspension sedap, dia sedap lah. Dia dengan ada sistem KTRC je. Bila kita selekoh kita terpopah terporah throttle tu, dia tak adalah macam tergelecek. Dia kontrol tayar tu, pusingan tayar tu. Kalau hujan ataupun jalan pasir apa semua jadi TCS tu. Kalau hujan jadi ABS tu dia mengawal handling kita semasa braking. Macam tu lah functionnya. Teknologi tu yang membezakan teknologi 23 boleh dengan teknologi 2025 boleh itu lagi. Dia pakai Kawasaki Z250, tak ada ABS, tak ada traction control KTRC. Itulah fungsi dia. Jawapannya seat pilihan tu selesa ke tak selesa untuk yang model 2025 ni so far adalah sikit keselesaan. Sebab apa? Seat pilihan tu ataupun kita nak naik berdua tu, couple kita, dia toba sikit seat dah. Dia tak macam seat dulu koreh. Dulu memang koreh, dia dapat berasa beza dia koreh dulu. Walaupun Z250 dia totak Kawasaki, dia design sama, dia body single seat dan tanpa, dan totak cover belakang dia tak bawa, jijah naik sekali. Tapi yang ni berkali-kali nak naik dia suka lah dia. Dan boli padahal dia nak beli motor ni nak bawa pergi Kojo, biar kita sampai copek ke topek Kojo, copek sampai topek Kojo, copek Paskat, copek balik. Macam tu lebih kurang. Jadi sebenarnya dia beli Honda Kawasaki ni setelah beberapa consideration dia buat ataupun dia punya kajian ataupun dia research. Inilah dia motor yang boleh bawa Kojo dengan low maintenance lah. Maksudnya low maintenance ni, cost maintenance dia taklah semahal dia pakai Africa Twin, tak semahal pakai FJR, tak semahal pakai 4 inline ataupun 4 silinder punya motor, tak semahal macam tu lah. Jadi dan boleh ada upaya nak maintain motor ni dengan
apa yang motor tu ada sekarang untuk apa jenis minyak hitam dia, filter dia, lepas tu tayar dia semua tu, dan boleh tanggung kos-kos dia. Kalau 1000cc dah lain pula harga tayar. Kalau 4 inline dah lain pula harga VC dia, sebab dia kalau pakai dia pakai sampai habis, sampai jahanam lah motor tu dia pakai kan. Maksudnya bukan jahanam kan, kita pakailah sampai habis. Kalau tak nak dia paling common pun dia jual bersih buruk. Macam tu lah lebih kurangnya. Okey lah, sedikit itulah perkongsian dan berkenaan dengan review sikit seat pillion. Okey tak jalan jauh, kena ada box baru selesa, boleh tidur ke? Jawapan dia seat pillion tu tak selesa. Jadi kalau kau punya couple, kau punya wife, punya isteri sanggup nak menerima kesakitan lutut tu, boleh je ikut. Tapi kau kena bawa copet lah, supaya masa kau tu time range kau tu atas motor tu tak adalah lama. Sebab apa? Lutut sakit. Orang perempuan di belakang lutut sakit. Kita ni bukan makin lama makin muda, kita ni makin lama makin tua kan. Macam dia nak bini dia makin lama makin tua kan, itu dipanggil bini tua kan. Jadi lutut dia sakit bila kita duduk atas lama atas motor tu. Jadi kita buat laju, kita sampai topek, kuranglah sikit sakit lutut itu atas motor kan. Jawapannya boleh laju dan cepet sampai. Jadi keselesaan tu tak ada, tapi cepet sampai, kuranglah kesakitan lutut tu. Sebab lutut tu je macam berbengkok macam ni, bengkok. Sebab apa? Kita perempuan belakang pilihan tu dia duduk membongkok, dan peluk kita helmet je kono kat bahu kita, macam tu. Tapi cepet sampai, macam tu lah. Tapi kebiasaan standard sampai dulu, sebab kata Kak Senawati tadi, itulah jawapan dia. Ada sakit sikit lutut, cepet sampai. Cuma kesakitan lutut tu tak ada lama sangat dekat atas motor, sebab kita cepet sampai ke destinasi, cepet rest, cepet recovery balik. Macam tu lah sedikit perkongsian dan berkenaan dengan Modenas Ninja 650 ataupun Kawasaki Ninja 650. Kenapa nama dia Kawasaki? Kenapa nama dia Modenas? Sebab dia dipasang dekat gurun Kodah. Walaupun dia dipasang kat gurun Kodah, tetap Kawasaki punya barang-barang dia, part-part dia Kawasaki, cuma emblem ataupun brand dia Modenas. Dipanggil Modenas Ninja 650. Dalam gerai pun tulis Modenas Ninja, tapi nama global dia Kawasaki Ninja 650R. Tahun top speed dia boleh mencapai yang bawa 202. Dia boleh lebih, tapi dia tak nak buat laju sebab dia tahu keupayaannya. 189 tu pun dah sodap, 1617 pun dah sodap. Dia tak perlu nak buktikan keupayaannya lebih-lebih. Jadi apa yang ada keupayaan itu, dia setakat mana yang dia dah capai, cakap tu dia dah maintain, dan dia pun dah unlock, dah buka dia punya kendak dan supaya boleh maintain 18, 17 tu pun dah cukup dah bagi dan sebab dia nak bagi kojo pun jalan gadung ni pun paling laju dia bawa pun 1 yang jalan lurus kat kandang kambing tu kan. Lebih-lebih tak boleh, sebab apa? Selekoh pun 90 je, 100 paling kuat pun 80, 70 dan layan selekoh. Sebab apa? Jalan gadung ni dia dah sibuk dia tak macam 10 tahun dulu, tak macam 15 tahun dulu, tak macam macam tu. Sekarang ni orang daripada pilih, daripada mana, daripada Lukut, dah mula Kojo dekat Seremban. Jadi dia akan lalu gadung, dia akan lalu sini. Jadi Bondo ni dah banyak jalan gadung ni, dah banyak trafik. Dah banyak kereta bang, seorang betul Daud Ishak. Dah banyak kereta, tak macam dulu dah. Jadi ada pernah ada ni Kojo shift, bila dia Kojo shift dah 5.30 dah bangun, 6.30 tu dah paling lambat dah gerak nak ke tempat Kojo. Tapi bila dia berjalan ikut jalan normal, dia masuk pukul 8, dia ikut jalan ni, dia seorang. Sebab apa? Memang traffic light tu jam saja sepanjang orang dah ramai. Daripada Lukut lalu sini, daripada Spring Hill, Mambau, daripada mana. Sebab gadung ni macam tengah-tengah, tambah-tambah lagi dia nak buat Malaysian Vision Valley kan. Lagilah besok lagilah jam. Tapi dia tak kisah sebab benda tu janji. Daud Ishak Kobar jalan gadung dah banyak kereta bang seorang. Betul. Badaud kan pakai S-Max. Badaud kan Daud Ishak ni pakai S-Max. Y Connect kan. Dia tak faham tu, dia pakai V1. Jadi dia cerita sikit berkenaan dengan Modenas Ninja 650 ataupun Kawasaki Ninja 650R ni. Si pilihannya dah toba, dia selesa daripada yang dulu-dulu. Akan tetapi kalau kau bawa couple kau, pilihan kau bawa pergi jalan jauh, dia tak selesa. Dia membongkok, dia kena ikut bongkok kau tu. Sebab apa? Nak cornering pun semua, sebab nak maintain kestabilan tetek tengah tu kena stabil. Dia kena seimbang, dia kena polok, kena bongkok. Kalau kau pasang box pun dia tak boleh sandar sebab condong seat tu. S-Max dia tak laju macam motor hijau bang. Betul, S-Max tak laju bang. Nak laju jangan boleh skuter. Boleh superbike. Betul, S-Max ni pun tak laju. Dan dulu pun dia boleh pun sebenarnya dia menyosah, tapi dah lama-lama dia enjoy. Dan boleh potang malam tu dia nak bawa pergi Thailand. Dan bawa pergi Thailand, ikut Pergala Hulu tu semua. Apa salah satu empek je. Sedangkan dia ada Kawasaki sebelum tu. Dia ada Kawasaki.
lupa memang sistem CVT skuter ni takat tu je untuk pick up je untuk kegunaan bandar, taman, romen-romen, boleh lah. Untuk touring semua dah tak sesuai. Tapi kalau kita nak memecahkan dia punya sistem CVT tu nak jadi touring, korang kena adjust lah. Dia panggil cai roller, cai apa, cai roller, cai CVT, cai apa ni, puli. Boleh kau dapat top speed tu tambah. Yang kedua cara kau upgrade engine. Upgrade engine ni putaran roller ataupun CVT tu akan bertambah, akan copek sebabkan engine kau dah power. Macam tu. Tapi tak kisah, enjoy je. Dan dulu pun dah boli tu kau tak laju tapi sampai sebab apa, dan dah menyusah. Beli nyesal, tak beli pun nyesal. Jadi kita enjoy. Lepas tu kita akur dengan kelajuan skuter ni. Tapi kemenangan kat skuter ni adalah keselesaan dia, barang-barang boleh simpan dalam seat, dan banyaklah lagi keselesaan yang ada dekat skuter. Dia mesra tanpa gear, dia mesra town, dia tak ada fikir gear. Itulah salah satu kelebihan skuter. Fix skuter tak sama dengan superbike. Najat fix skuter tak sama dengan SBK main lap sedap. Ya betul bang. Bukan saja SBK, sport touring pun main lap pun dah sedap lah. S-Max dia main lap dekat KKIC, dia takut sikit lah bang. Dia macam geser. Lagi satu, tayar dia kocik skuter ni, nak slap tu dia risau. Dia risau macam terkelecek kan. Kalau macam sport touring kau yang dia dah pakai, dulu dia pakai Kawasaki pun memang cornering sedap sebab dia macam ada sport race lah. Sport race dia tinggi, dia tak sanggit. Kalau skuter ni kalau nak main corner kena buang tumpang dua je. Memang betul tu. Memang fix skuter dengan sport bike je lain. Dia punya power loss pun, skuter dia banyak power loss. Dia engine braking ni tak sama dengan sport bike, dengan sport touring semua tak sama. Jadi banyak kelemahan skuter dan banyak juga kelemahan apa ni, sport bike ada juga kelemahan dia. Contoh skuter ni dia punya monangnya nak isi barang, bawa seat apa semua kan. Kalau sport bike kan bakul tak ada apa semua, nak isi barang kena pasang macam dan dia pasang box, pasang sidebox. Jadi tak konon lah macam dan tu pasang box dengan sidebox pun marah Datuk Pomen. Sebab apa? Mana ada sport bike ataupun sport touring ke apa ke, sport bike ni pakai sidebox kan, lagilah tambah armor box dan pakai. Jadi dia punya Pomen pun marah. Tapi dia tak kisah, duit dia sekali dia tak adalah. Sebab dia nak mudahkan, dia nak letak cacing, lepas tu pump, dia beli pump, letak pump supaya dia nak dan senang, tayar bocor dan boleh buat sendiri. Macam tu lah lebih kurang. Dan jawapan kepada si pilihan tu selesa tak selesa, jawapannya selesa. Tapi jalan jauh pilihan tak selesa. Dia kena sakit lutut. Jadi kau kena bawa laju sampai kena recovery beli sakit lutut tu, baru balik semula ke Sombah. Macam tu lah. Tapi saya geram dengan buntut S-Max tu, seksi betul. Dah risau. Dan dulu sebab dia geram dengan S-Max tu sebab buntut je lah. Dan geram tu dan boli tu. Bila dan boli tengok tak laju. Tapi motor bandar risau. S-Max ni dia punya buntut dia tombam. Jadi kita geram kat situ. Dia skuter ni first impression dia dulu Forza S-Max dengan Elegant ada banyak masalah masa tu, ada oil seal apa semua kan masa tu, masalah banyak. Dan ambil yang pertengahan, dia ambil S-Max. Forza kena ada bifull. Satu harga Forza 33,000 dulu, 350 tak salah, dan 300. Forza 300 harga 33,000 on road. Dan ambil lah S-Max 22,500 dan ambil dulu. Jadi bila dan boli, dan ada Kawasaki juga masa tu Z250 dia bawa. Potang dia dapat malam tu, dia pergi Thailand, dia test. Sebab dia kalau dapat bondo-bondo, dia akan test dulu. Buat ke Thailand, apa saya tak laju dah tumpik wah suku member dan pun boleh koja lagi masa tu. Jadi Japan skuter ni memang sistem dia, memang kegunaan dia CVT sistem tu, dia pick up. Bila pick up untuk town, untuk taman-taman, perumahan, kampung-kampung, boleh pakai sebab dia main pick up. Tetapi untuk touring dia tak sesuai. Tetapi kat Malaysia boleh je kita set untuk touring. Pandai-pandailah kau rancai, pandai-pandailah kau modify kau punya motor supaya dia jadi touring. Sebab touring ni nak dapat top speed tambahan, baru sedap. Tapi kena ingat, skuter ni dia ada loss power dekat dia punya puli. Bel dengan puli tu dia tak grip, dia akan loss power. Jadi ada gelincir, dia panggil kegelinciran sliding. Lebih kurang macam tu lah. Dia akan loss power situ. Tapi dia tak ada gear, dia mesra, dia tak ada clutch apa semua, dia mesra lah, dia selesa. Lepas tu barang boleh simpan dekat bawah seat. Minyak hitam apa okey dengan S-Max bang? Ada pakai minyak hitam lori Abang Daud. Ada pakai minyak hitam lori dulu dan pakai Sikolin. Sikolin sekarang ni dah banyak tiruan dan dah tak pakai Sikolin. Dan pakai minyak lori. Dan pakai minyak lori apa Bono nama yang warna biru tu, dan pakai tu HDEO.
heavy duty engine oil, minyak lori yang pakai tu. Tapi kalau motor sport bike ni tak boleh. Sebab apa? Kena minyak hitam boleh pakai minyak lori sebab dia tak ada clutch. Bila tak ada kelas ni dia kena pakai minyak yang ada jasma oil, MA2, jasma A1 ko ni panggil jaso ko jasma. Dia ada minyak tu, dia ada aditif tu memang khas untuk yang kelas. Tapi S-Max dia tak ada kelas. Dia boleh pakai minyak kelapa pun boleh pakai, tapi janganlah pakai minyak kelapa sebab dia boiling point dia tak sama. Tapi kalau kau pakai minyak apa-apa pun dia okey dan dia tak bakar kelas. Jadi S-Max ni sesuai pakai minyak lain yang selain daripada motor yang dikelas macam Superbike. Dia tak boleh pakai minyak skuter. Sebab apa? Skuter ni dia tak ada aditif, dia boleh kontrol gas kelas tu. Kalau tidak nanti kelas tu Superbike tu kelas tu akan slip. Usah anda bang minyak lori yo, betul minyak lori dia pakai minyak lori Ultra pun bono nama dia lupa lah, tapi ada dalam store. Nak pergi store malas pula kan kau kena nak tengok jap nak dia ambil kau, tapi tak boleh kan. Minyak lori apa dia pakai, ya dia ambil lah kau jap, kau tunggulah kau jap, dia nak ambil minyak lori pula, macam sampel pula minyak apa dia pakai. Boleh kan, tapi nak pakai kau tak ada. Tak ada. Alamak, letak bawah pula minyak manol. Dia bawa bokeh. Kau jap. Dia bawa bokeh. Tapi minyak lori ni tak boleh pakai dekat Superbike dan motor-motor yang ada kelas. Ni minyak lori ni. Ni manol panggil. Manol. Usah anda bang, dia panggil manol 7504 diesel extra. SAE 1040. Ni SAE 1040. Nampak tak? SAE 1040 manol. Dan pakai minyak ni. Tapi kau jangan tiru pula. Tapi pulanglah. Sebab apa? S-Max ni dia tak ada kelas. Kau boleh pakai minyak manol ni. Tapi kalau Superbike tak boleh pakai minyak ni. Dia tak ada jasoma. Dia panggil ada satu minyak tu, dia pakai Castrol yang original. Dan ada boli ni. Sekejap nak tunjuk ke korang ni, sanggup bossing. Jasma. Dia ada jasma pun nama tu. Dia pakai, kalau Superbike dia pakai ni yang boleh yang Castrol punya. Ni pun tak buka lagi. Dia ada jasoma. Dia ada jasoma Mas 1, Mas 2. Tapi untuk yang Castrol ni yang original ya, dia boleh dekat dia punya dealer. Jasoma Castrol ni untuk Superbike. Dia membezakan enjin minyak lori ni dengan minyak Castrol Superbike ni. Minyak Superbike dia kena ada jasoma. Dia punya aditif lah. Aditif ni nak mengelakkan clutch jaw slip. Kalau korang pakai minyak lori dekat Superbike, Superbike korang punya clutch akan slip. Bila akan slip, dia tak boleh masuk. Bila tak boleh masuk, dia akan jadi rosak lah. Masuk dia tak boleh masuk, jahanam lagi lah kawan. Rosak lah, gigi dia rosak, dia punya clutch tu rosak. Jadi untuk minyak Superbike boleh pakai dekat skuter. Sebab dia ada jasoma ni boleh pakai kat skuter. Sebab skuter dia tak ada kelas. Dia tak ada kelas dalam enjinnya. Tapi Superbike tak boleh pakai minyak skuter. Sebab minyak skuter tu dia tak ada aditif untuk nak kawal supaya kelas Superbike tu slip. Tak boleh pakai. Nampak bang, baik-baik. Daud Desa. Jadi untuk Superbike, kalau boleh ambil yang original. Filter pun kalau boleh pakai yang original. Janganlah pakai filter-filter cap ayam untuk Superbike. Sebab Superbike ni jalan kojo dia RPM tinggi, kau main belasah RPM tinggi kau pun semua. Jadi kau kena pakai yang original. Minyak pun kena pakai original. Macam mana dia pakai Castrol ni, dia boleh banyak ni. Castrol ni dia boleh dekat dealer yang Castrol yang sah lah. Dia boleh banyak. Dan filter untuk Kawasaki tu pun dia boleh yang dekat dealer yang sah. Jadi kau tak ada keraguan dengan kesahihan barang yang kau beli tu. Minyak ni dah confirm lah original. Sebab kita beli kat authorized dealer, dia memang Castrol punya dealer. Bukan Castrol dealer, memang Castrol punya kata pengedar je Castrol. Soalan cerita macam tu lah. Bukan orang tengah lah maksudnya, dia tahu order kat kilang. Ini minyak Castrol Advance Formula. Minyak Castrol dia ada fully synthetic, dia ada lagi Advance fully synthetic. Ni untuk Superbike kalau boleh pakai 1040 ataupun 1050. Untuk jalan jauh boleh pakai 1050. Untuk Superbike kena ada jasoma, JASO MA2. Yang ni MA1 pun boleh pakai, MA2 ataupun MA3 pun boleh pakai. Yang ni Jaso MA2. Ni MA2 Jasoma Jaso
JASO ME2. Dia berkata macam tu. Itu kegunaan Jaso punya aditif. Dia setiap pengeluar minyak ataupun pembuat minyak, dia ada aditif dia khas. Terlebih aditif akan merosakkan enjin. Terkurang aditif, dia akan tak ada efisien lah, apa yang dia orang claim. Tapi kalau kau beli yang betul-betul authorized, apa yang dia claim, memang kau akan dapat dia punya performance dia. Macam tu lah. Itulah kegunaan minyak Superbike, minyak hitam Superbike boleh pakai dekat skuter. Tetapi minyak hitam skuter tak boleh pakai dekat Superbike. Sebab apa? Dekat Superbike dia ada kelas dia tu, dia panggil wet class. Wet class tu ada dalam enjin. Apabila kau pakai minyak skuter, minyak enjin skuter masuk kat Superbike, minyak itu akan mengakibatkan kau punya kelas tu slip. Bila kelas tu slip, dia akan merosakkan gigi gear. Sebab apa? Gear tak boleh masuk. Sebab apa? Kelas kau slip. Bila kelas kau slip, gigi gear tu bersanggit dengan gigi yang lain, dia akan merosakkan korang punya gearbox. Macam tu lah. Sebab aditif tak ada untuk mengawal slip, kelas tu slip. Tetapi kalau kau beli minyak Superbike, minyak hitam Superbike, dia ada Jaso MA, JASO jarak MA tu adalah aditif untuk mengawal korang punya kelas Superbike tu supaya tidak slip. Bila tidak slip, aditif tu bekerja lah supaya kau punya kelas kat motor tu tak slip. Jadi gear kau masuk ikut urutan dia, ikut dia punya keupayaan dia, dia tak slip. Jadi itulah sedikit pengkongsian dan pakai minyak apa untuk Yamaha S-Max. Dan dulu pun dia pakai minyak lori. Inilah minyak lori Manol. Untuk skuter boleh pakai minyak lori ni. Tapi bukan nak galak kau pakai. Kau pakai dengan atas risiko sendiri. Sebab dia nak ikutkan bukanlah requirement ataupun buku manual punya galakan. Tak. Ni sendiri-sendiri punya pendapat lah. Sebab apa? Dia punya spek 1040. Untuk jalan jauh 1040 okey. Kalau 1050 pun okey. Untuk jalan jauh so far dia pakai untuk S-Max, dia buat besok S-Max 5000, N-Max dia buat dulu 4000. Jadi balik pada soalan tadi, seat Kawasaki Ninja 650 ni, Modenah Nurjannah ni ataupun Modenah Ninja ni selesa ke tak selesa? Seat pilihan jawapan dia tak selesa. Walaupun dia dah menambahkan ketebalan dia, seat belakang tu dia tak selesa. Sebab apa? Dia punya posisi pilihan dia kena ke depan. Bila ke depan, dia kena ikut kita lap, radar lap, dia kena lap. Dan lutut dia sakit. Bila dah teleport macam tu, lutut dia akan jadi sakit dekat lutut dia. Bila lama-lama, cuma kesakitan tu kita boleh copekkan dengan kita bawa laju dan cepat sampai ke destinasi. Bila sampai ke destinasi, kena recovery balik, lutut tu kurang lah sakit. Dan boli motor ni memang untuk bawa kojo. Jadi dia boli motor buat kojo, copek sampai tempat kojo, copek balik. Saja yang melawak. Jadi dia bawa ni, boli motor ni memang untuk buat kojo lah. Sedikit perkongsian berkenaan dengan minyak hitam motor skuter tak boleh pakai dekat Superbike. Minyak hitam Superbike boleh pakai dekat skuter. Sebab apa? Minyak hitam skuter dia tak ada aditif nak kawal ataupun nak elakkan kelas Superbike slip. Sebab dalam enjin Superbike dia ada kelas yang dibasahi dengan minyak hitam. Bila minyak hitam tu tak ada aditif yang mengawal supaya kelas tu slip, dia akan merosakkan kelas tu, dan kelas tu akan mengakibatkan gigi gear tu berlagur lah. Gigi gear tu berlagur dan lama-lama gigi gear tu jahanam. Dia panggil kelas slip. Kelas slip ni susah lah masuk gear, dan gear tak boleh tukar, dan macam-macam faktor lah. Tu sebab minyak hitam skuter tak boleh pakai dekat Superbike. Minyak hitam Superbike boleh pakai dekat skuter. Ingat, minyak hitam Superbike ataupun yang motor yang ada wet class kena pakai yang ada Jaso, JASO, Jaso MA, Jaso MA 1, Jaso MA 2. MA tu MA 1, MA 2. Itulah aditif yang boleh membantu kelas Superbike tadi tidak slip. Itulah sedikit perkongsian. Dan tapi dia pakai minyak S-Max ataupun skuter dan pakai minyak lori. Sebab dalam skuter S-Max dia tak ada kelas kan. Dia pakai minyak lori dan buat setiap 5000 dulu, dan buat pakai minyak Skolin. Skolin sekarang ni dah ada banyak je punya klon takut tiruan dan tak nak pakai Skolin. Skolin dulu pun RM70, RM75 1 liter. Nak pakai Skolin dulu untuk Yamaha S-Max. Untuk Kawasaki Ninja 650 dulu pun Kawasaki Ninja Kawasaki Z250 dulu pun dan pakai Skolin juga. Setiap RM7,000 dia tukar. Sebab dia tukar RM7,000 pun masih cantik lagi minyak dia.
Itulah sedikit perkongsian Dan berkenaan dengan si pilihan tadi, Ninja 650 ni. Si pilihan belakang tu sedap tak selesa kau tak, tambah bob boleh jadi selesa lagi tak. Japan dia tak tambah bob pun sebabkan kecondongan seat belakang pilihan tu, penumpang belakang couple tu dia tetap macam ni, dia tak boleh sandar juga. Dia tetap tak konon nak sandar, jadi jawapannya tak selesa. Tapi boleh je bawa dengan kecepatan yang tinggi tu, kita boleh sampai ke destinasi dan kita boleh recovery masa kat destinasi, dan tu kita balik ke Sabah contohnya, kita gasol balik ke ketidakselesaan tu dan cepet sampai kat rumah, kita boleh recovery. Jadi jawapannya recovery cepet, selesa tu tak selesa tu jadi tak masalah itu. Jadi boleh ride. Dia nak pergi Fraser Hill, dah pergi Temerloh, dah pergi mana itu, Iko Pilah semua dah test dalam masa 4-5 bulan ni, lebih kurang 8,000 km yang bawa jejah apa semua. Jawapannya tak selesa tapi boleh. Macam mana dah pergi Gunung Ledang itu, pergi tangkap pun sama. Dan ya, perkongsian berkenaan dengan si pilihan Kawasaki Ninja 650. Semoga kita bertemu lagi anda bersama dengan video Pemalu dan Nurjannah Pemalu. Kalau nak laju, jangan beli skuter, beli superbike. Kalau kita beli motor laju, kita boleh bawa perlahan. Kalau kita beli motor perlahan, kita tak boleh bawa laju. Anda bersama dengan video Pemalu. Haska soal bye-bye. Fashion kita fashion. Fashion peace you. Fashion bye-bye semua. Dan nak endkan live ni dan malas nak burak-burak lama-lama. Okey, fashion Japan boleh saja. Okey, bye-bye. Ni gambar ni kat Karak. Tapi yang rumah dan dia buat AI Anwar Ibrahim. Dia buat AI Malek AI. Dia buat AI pula, pandai. Rumah dan dia terror sikit. Okay, bye-bye semua. Bye-bye. Nurjannah, fashion ke tak fashion? Fashion. Dan bagi nama model Ninja dan ni, kata pun Kawasaki Ninja 650R ni, Arden ni, nama dia Nurjannah fashion. Bye-bye. Bye-bye semua.